Hello everyone, welcome to Auto Tech Malaysia. Hari ini, kami akan berkongsi segala-galanya mengenai Proton Gen 2, sebuah hatchback kompak yang dikeluarkan oleh Proton dari tahun 2004 hingga 2012. Model ini merupakan antara kereta pertama Proton yang dibangunkan dengan kejuruteraan dalaman sendiri. Dibina menggunakan platform Proton wajar, Gen 2 direka dengan bantuan Lotus Engineering, memberikan kawalan steering dan kestabilan yang lebih baik. Dengan reka bentuk aerodinamik dan sporty, ia menyasarkan golongan muda yang mahukan kenderaan mampu milik tetapi tetap bergaya. Gen 2 hadir dengan pilihan enjin 1.3L dan 1.6L campur, di mana versi 1.6L menghasilkan 110 tenaga kuda. Kemudian, Proton memperkenalkan enjin 1.6L campur CPS yang meningkatkan kuasa kepada 125 tenaga kuda. Pilihan transmisi termasuk manual 5 kelajuan dan automatik 4 kelajuan, dengan kelajuan maksimum sekitar 190 km/j dan pecutan kosong hingga 100 km/j dalam 10 hingga 12 saat, bergantung kepada varian. Bahagian dalaman Gen 2 menampilkan rekaan papan pemuka yang berorientasikan pemandu, memberikan suasana lebih sporty. Namun, model awal sering dikritik kerana penggunaan plastik keras dan bahan dalaman kurang berkualiti. Varian lebih tinggi menawarkan steering berbalut kulit, paparan multi-informasi digital, serta penebat bunyi yang lebih baik. Dari segi keselamatan, ciri-ciri seperti beg udara berkembar, ABS dengan EBD, dan struktur badan diperkukuh disediakan bergantung kepada pasaran. Dari aspek kecekapan bahan api, Gen 2 mencatatkan purata penggunaan sekitar 6.5 hingga 7.5 L, 100 km, menjadikannya agak menjimatkan dalam kelasnya. Gen 2 mempunyai beberapa varian seperti Highline, varian Premium, model CPS, dengan enjin yang ditambah baik, serta Gen 2 R3, varian yang lebih sporty dengan kit badan dan talaan prestasi khas R3. Di peringkat antarabangsa, model ini dipasarkan di Malaysia, UK, China, Mesir, Indonesia, Iran, dan Australia, dengan pasaran China menjualnya sebagai Yungman Lotus. Ia juga digunakan secara meluas sebagai teksi di Mesir kerana harga mampu milik dan ruang dalaman yang luas. Walaupun mempunyai kelebihan, Gen 2 juga mengalami beberapa masalah biasa seperti kurang daya kilas pada kelajuan rendah, masalah tingkap kuasa, serta ketahanan dalaman yang kurang memuaskan. Model ini akhirnya digantikan oleh Proton Persona, versi sedan, pada tahun 2007, sebelum Proton memperkenalkan Proton Prevade pada 2012. Walaupun Gen 2 bukanlah model paling revolusioner, ia memainkan peranan penting dalam perkembangan Proton, membuktikan keupayaan jenama ini untuk menghasilkan reka bentuk tersendiri dengan pengendalian yang diinspirasikan oleh Lotus. Itu sahaja untuk hari ini. Jika anda suka konten seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video terbaru dari Auto Tech Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya.